Yang ni saiz besar tau. Jadi dekat dalam dia tu pun dia pakai bateri saiz besar. Yang ni lampu solar, bila pakai bateri besar macam ni, dia boleh simpan tenaga cas yang lama. Jadi bila waktu malam, lampu ni dia boleh nyala dengan lebih lama sebab bateri dia ni saiz besar. Kapasiti dia ni besar. Kalau korang nak cari lampu solar, korang kena cari yang besar macam ni. Kalau yang ni walaupun saiz besar tapi harga dia bajet. Yang ni saya repeat lagi sebiji sebab memang baloi. Saya dah pasang dekat dinding rumah macam ni. Kalau korang tengok cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh maintain pula cerah macam ni dengan lama. Satu biji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Yang ni korang boleh gantung juga dekat tiang lampu sebab dia ada bagi bracket yang sangat fleksibel. Dekat dinding boleh, dekat tiang pun boleh. Kalau korang nak jadikan lampu jalan memang sangat ngam. Pakai lampu ni gantung dekat tiang lampu, korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Sebab lampu ni automatik nyala bila waktu malam, bila dia detect tak ada cas yang masuk. Korang pasang banyak biji pun tak perlu risau, walaupun tepi rumah korang cerah, korang tak perlu risau bil tinggi sebab yang ni dia cas guna cahaya matahari. Yang ni kelebihan bila pakai lampu solar. Korang tak payah nak bayar bil elektrik sebab dia cas guna cahaya matahari. Kalau korang nak cari lampu solar, boleh cek yang model bajet ni. Saiz besar tapi harga dia murah. LED pula penuh bodi lampu macam tu. Pakai bateri besar, dia boleh nyala lebih lama. Jadi lampu ni korang boleh cek dekat link video. Yang model ni memang padu.